Tutorial shopping di Lazada menggunakan aplikasi MOVA. Jom saya tunjukkan caranya. Let's go! Okey, pertama sekali anda masuk dekat Lazada, kemudian anda buat pencarian produk. Okey, anda boleh beli dekat Lazada Mall ni, Laz Mall ni, ataupun buat pencarian umum dekat atas ni. Okey, anda tulislah apa yang anda nak beli. Contoh anda nak beli laptop, anda tulis laptop ni, dia akan keluar macam-macam laptop. Okey, so dekat sini pun sama, jangan risau, dia lebih kurang sama macam Shopee, jangan beli dalam live dan juga video affiliate lah. Alright, tapi macam biasa saya cakap, dalam Lazada ni majoriti semua produk dia tak ada live, dia tak ada video affiliate. Kurang lah, okay, berbanding dengan platform TikTok lah. Alright, so contohlah anda nak beli produk ni, tekan, kemudian anda kena copy link produk ni. Okay, step pertama copy link produk, kedua semak cashback di MOVA, ketiga buat pembelian. So, nak copy dekat mana? Lazada ni berbeza sikit. Okey, dia bukan dekat atas, dia ada dekat bawah ni. Anda scroll, ada ni. Anak panah ni, tekan. Macam mana nak copy, tekan. Dia akan keluar satu pop-up dekat bawah ni. Copy link. Tekan copy link ni. Okey, salin pautan. Selesai saja copy link, kita nak semak cashback. Keluar, masuk dekat MOVA. Okey, dia akan semak cashback untuk produk ni. So, inilah. Okey, cashback yang anda akan dapat kalau anda beli laptop ni dekat Lazada. Anggaran cashback dia RM15.88. So, bayangkan selama ni beli laptop ni tak dapat apa-apa pun pulangan cashback kan. So, kali ni beli laptop dapat balik cashback. So, nak beli. Okey, step ketiga. Nak beli macam mana? Tekan dekat bawah ni. Beli di Lazada. Tekan beli di Lazada ni, dia akan bawa balik kepada Lazada, kepada produk tadi. Barulah anda beli. Tekan buy now ni. Bila anda tekan buy now, anda set up lah anda punya pembayaran. Okey, tak kisah apa-apa jenis pembayaran boleh. Alright, kemudian selepas buat pembayaran, yang cashback ini RM15.88 ni juga dia akan masuk ke dalam akaun MOVA. Dia duduk dulu dekat pesanan saya. Tekan dekat pesanan saya ni, dia duduk dekat atas ni. Selama 48 jam dia semak. Kalau tak ada berlaku pantang larang yang saya sebut, okey, dia akan berjaya duduk di bawah. Bila berjaya duduk dekat bawah, dia duduk dekat pendapatan ni. Dia duduk dekat atas ni. Okey. Kalau Lazada, dia lambat sikit duduk dekat bawah ni. Baki boleh dikeluarkan. Kalau Lazada, dia punya estimate anggaran 2 bulan. Okey, bila dah duduk dekat bawah ni, barulah boleh keluarkan, tekan keluarkan. Set up anda punya, nak masukkan dekat mana? Bank boleh, dekat Tashengo boleh. Lepas tu, tulislah amount yang anda nak keluarkan. Minimum RM10. Dalam masa 1 hari, dah boleh masuk. So, itu saja. Okey, itu tutorialnya. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, sharekan kepada rakan-rakan MOVA yang lain. MOVA, earn cashback anytime, anywhere. Jom, download MOVA, download percuma, guna pun percuma. Nikmati cashback tanpa was-was. Let's go!